tadi subuh, Zuhur sekejap tadi, Asar petang nanti, Maghrib dan Isyak malam nanti. Kalau kita ada tinggal solat ni, macam mana nak buat? Jelas Baik. Kalau sengaja tinggal solat yang pertama, awak wajib qada dengan segera. Apa dia? Wajib qada segera. Kalau tak sengaja, sunat saja disegerakan. Apa dia? Sunat segera. Apa maksud segera ni? Katakanlah pagi tadi tinggal solat subuh dengan sengaja. Jadi awak wajib qada segera sebelum azan zuhur. Tak kiralah bangun pukul 9, 10, 11, 12. Asalkan belum azan zuhur, silakan qada. Kalau dah qada segera, maksudnya settle hutang pagi tadi. Tetapi bagi orang yang tak sengaja, kalau dia buat segera macam mana Ustazah? Dapat pahala sunat. Kalau tangguh boleh tak sehingga zuhur? Boleh. Adakah berdosa? Tak berdosa. Ini bagi orang yang tak sengaja. Soalan saya, kalau orang yang sengaja tinggal solat, dia tangguh qada sehingga waktu zuhur, mana satu nak buat dulu? Siapa kata zuhur dulu? Komen A. Siapa kata kena qada subuh dulu? Komen B. A ke B? Kalau awak tangguh qada sehingga tiba zuhur, nak buat A dulu ke nak buat B dulu? Ada yang kata zuhur dulu, ada yang kata Aziz kata B. Lagi Amy kata B. You kata B. Siti kata B. Putri kata zuhur dulu. Safiah kata B. Salina kata A. Mana lagi ni? Solat apa tu? B. Lagi? A. Sudah. Lagi cepat. Saya nak tengok. Boleh tak semua orang ambil bahagian? Boleh tak semua orang ambil bahagian? Saya nak tengok berapa ramai yang tekan button share. 498 mata memandang. Yang tekan button share baru 65 orang. Boleh tak cukupkan 100 dulu button share? Okey, baik. Jom kita tengok sama-sama. Orang yang sengaja tinggal solat, okey, sepatutnya dia wajib qada dengan segera sebelum azan zuhur. Tapi kalau dia dah tangguh sehingga zuhur, ada hukum yang kedua. Apa hukum yang kedua? Wajib ikut tertib. Apa maksud tertib? Ikut turutan, ikut susunan qada. Kalau pagi tadi tak subuh lagi, awak kena qada subuh dulu, barulah solat zuhur. Dengan syarat waktu zuhur tu masih lagi di awal-awal waktu. Kalau zuhur tu pun dah drag lagi 4 minit nak masuk asar saja, awak kena solat zuhur dulu. Takut-takut nanti kita tinggal zuhur sama. Faham tak sampai sini? Siapa yang dia baru tahu komen saya? Siapa yang dia baru tahu komen saya? Allah, saya selama ni kalau dah masuk zuhur, saya solat zuhur lah Ustazah sebab dah masuk waktu zuhur kan. Kenalah hormat waktu semasa, dia kata. Dok, sekarang ni kita bukan nak cerita tentang hormat waktu. Sekarang ni kita cerita tentang orang yang sengaja tinggal solat, ada hukum yang dia kena ikut. Nak tengok full video ada di sini.